Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Syawal penuh keberkatan kepada seluruh warga udara yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya jua. Kita berjaya menjalani ibadah puasa selama sebulan. Dengan keizinannya, kita semua masih diberikan kesempatan dan ruang serta kesihatan yang baik bagi menyambut keberkatan 1 Syawal pada tahun ini. Perwira, bintara dan prajurit yang saya kasihi sekalian, di Aidilfitri yang mulia ini, marilah kita bermuhasabah diri, saling memaafkan dan menikmati kebahagiaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Semoga hari raya ini setiap detik dipenuhi dengan kegembiraan, setiap langkah kita diberkati, setiap hati kita disatukan dengan semangat kerjasama yang jitu dan utuh. Di samping itu, marilah kita mengambil peluang untuk mengenangkan ahli keluarga serta rakan seperjuangan yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita. Marilah kita bersama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Semoga roh mereka ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Saya bersama isteri serta seluruh warga kerja MPPLU menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf atas salah dan silap yang telah kami lakukan selama ini. Akhir kata, saya mendoakan 2DM senantiasa dilimpahi kejayaan serta kecemerlangan sebagai kuasa udara perisai kedaulatan negara sentiasa di angkasa raya. Sekian. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.